Seterusnya Ikin akan masuk dalam pelan pemasaran iaitu marketing plan. Okay, dalam Forever Living, kita ada marketing plan yang sangat mantap lah. Kalau boleh Ikin nak minta anda teruskan fokus, okay, mendengar pelan pemasaran ni macam mana kata Ikin boleh jatuh cinta dengan Forever Living ni. Okay? Okay, kita kena pastikan dalam satu bisnes untuk elak scam, untuk elak kena tipu dan sebagainya. Kita kena pastikan marketing plan tu senang lah. Dia tak ada orang tengah-tengah, tak ada main point-point, tak ada pairing-pairing. Okay? Dia senang duplicable. Maksudnya kalau kita buat bisnes tu, okay, contohnya kalau kita buka stall lah, kita buat jual burger, kita perlukan dalam modal besar. Kurang-kurang mesti dalam 6,000, betul tak? Yalah nak buat stall semua kan. Lepas tu belum lagi dengan barang-barang mentah lagi kan. Dah buat tu, lepas tu agak-agak kita boleh buat tak cawangan lain selepas tu? Mungkin boleh, tapi kena memerlukan modal yang sama, mungkin lagi besar. Betul tak? So belum lagi kita kena hire pekerja lagi dan sebagainya. Jadi dari situ kos pengoperasian kita sangat tinggi lah. Berbanding dengan di Forever Living, kita hanya perlu register serendah RM50 je. Dah boleh lah join bisnes lah. Murah kan? Lepas tu, kita di Forever Living adalah sangat profitable lah. Sebab kita berdasarkan bonus dari harga jual. Biasanya kebanyakan syarikat, yang Ikin pernah join lah. Biasanya bonus berasaskan atas point, bukan atas harga jual. So dari situ kita nampak kita dah rugi lah dari segi bonus kat situ. Betul tak? Kita boleh nampak kat situ sebenarnya kita nak bantu orang kata founder tu sendiri untuk jadi kaya raya, bukan untuk kita sebenarnya. Okay? Dan kita pun nak tengok juga adakah bisnes tu dia bagi kita keseronokan. Yelah dah penat-penat buat sale kan, kita nak seronok juga. Kita nak juga jalan-jalan merata dunia kan. Dah meniaga, pergi Arab Saudi, dari Malaysia kita meniaga macam-macam kan. Kita nak juga terasa pergi negara Arab Saudi. Kita pun nak juga pergi jalan-jalan kan. Kita nak juga dapat hadiah, kata nak dapat insentif dan sebagainya. So kita kena pastikan di Forever Living sekarang ni adalah antara kata pemberian bonus yang paling tinggi di dunia tau. Kalau korang nak tahu. So banding dengan syarikat-syarikat lain, Forever Living yang paling top lah. Kalau kita pergi kat ChatGPT, kalau kita type antara syarikat network yang paling menguntungkan dan paling terbaik adalah syarikat Forever Living. Jadi Ikin ajak anda untuk kaji ni. Sebab kalau anda tak kaji betul-betul, anda akan sesat jalan. So pastikan anda kaji betul-betul marketing plan sesebuah bisnes lah. Jadi kita tak salah, kita masuk dulu, dengar dulu tak salah. So kita pastikan kita check dulu. Adakah syarikat tu, kalau kita compare, adakah syarikat ni boleh bagi kita manfaat ke tak, atau tidak. Okay? Kita tak nak nanti kita labur-labur duit kita, akhirnya kita lebur, duit kita lesap dan sebagainya. Okay? Okay, dalam marketing plan di syarikat Forever Living, kita ada 3 jenis konsep. Okay, untuk konsep pertama, kita tak ada orang tengah. Macam Ikin cakap tadi, produk kita lebih bersikap vertical integrated company di mana kita tak ada orang tengah. Kita direct. Okay, contoh ni customer kita. Okay, kita 70% 70% keuntungan pergi kepada kita tau. 30% itu keuntungan dia akan pergi kepada syarikat tu sendirilah. Kalau kita tengok kebanyakan syarikat yang tradisional, okay, dia akan ada dealer, dia akan ada agent, dia akan ada supplier dan sebagainya. Biasa kita ada dealer dulu. Dealer dia ambil 35% dah. Dekat kita 35% sebagai seorang pengedar. So kita tak nak jadi seorang pengedar yang dapat 35%. Mestilah kita nak untung banyak kan. Kalau boleh kawut, kita boleh jadi dealer lagi best. Kita kawut lah, kita lah dealer, kita lah pengedar. Kita berkawut 70% lagi best kan. Betul tak? Itu yang kita nak. Kita tak nak orang tengah ambil duit kita lah. Okay? So dari situ, bila sebagai forever business owner, kita dapat 70%. Kita boleh tengok kat sini untung runcit je 30% hingga 48% dari harga jual. Itu bukan untung runcit je tau. Contoh kalau kita ada produk tu harga RM100, bayangkanlah kita dapat 48% untung atas RM100 tu. Jadi itu pun harga jual. Belum bagi personal bonus. Personal bonus pula daripada 25% sehingga 43% dari harga jual. Indirect bonus kan? Kita nak yang kata bonus yang berganda yang untuk diri kita. Bukan tu je, kita pun ada juga bonus-bonus lain seperti leadership bonus sebanyak 11%. Kita pun ada juga forever to drive, iaitu kita ada bonus insentif dari segi kereta. Kita ada juga GM bonus, CBM dividend. Kalau siapa jadi CBM manager, dia akan dapat dividend dari sales seluruh dunia sebanyak 3%.
Ini yang paling mahal ni sebenarnya. Ni paling mahal ni. Lepas tu kita bukan tu je, dah sambil kita dah penat-penat dapat tu dapat ni, kita dapat lagi kredit percutian dengan pocket money lagi sebanyak 4%. Belum lagi 5 sisi insentif sebanyak 1%. Customer reward lagi dan juga yang lain-lain. Tak naklah kita buat bisnes penat-penat, untung ciput, kita nak bisnes yang kalau boleh count untung kau 70%, bonus pun kita nak, insentif pun kita nak. Betul tak? Kita nak yang macam tu. Okay? So konsep kedua pula, kita tak ada point-point tau. Kita tak ada point-point yang bonus dibayar atas point. Tak ada. Okay, kita tak nak ada macam tu PV, BV dan segala maknanya EV. Kita tak nak ada macam tu. Sebab kalau kita ada PV, BV, bermasa syarikat tu yang nak untung sebenarnya. Yang kaya tu syarikat tu, founder tu sendiri. Bukan kat kita. Kita nak kaya macam mana kan? Kita yang bekerja macam gila, kita macam kerja macam penat. Akhirnya yang kaya tu founder tu sendiri. Tak nak macam tu. Kita nak bonus yang kata keuntungan yang lebih besar lah. Yalah, kita dah penat buat marketing, kita dah buat banyak modal, kita dah keluar modal lagi kan. So kita nak kebaikan kat situ lah. So kalau kita tengok kat sini, okay, contoh kat sini, okay, keuntungan runci kita 30%, 48%, betul tak? So dengan hanya RM90. Okay, kalau biasa konsep yang ada PUBV, dia akan dapat macam ni lah. Kita akan dapat loyalty bonus, kita akan dapat 3% daripada keuntungan lagi, kita akan dapat banyak. Sebenarnya kalau daripada RM90, kita berdapat sebanyak ni. Kalau kita betul-betul pandai menjual produk tu dengan mengikut konsep strategi marketing yang betul. Sebab tu Ikin nak anda join dengan tim Ayujat Circle. Sebab kita dah tahu bisnes dah bagus dah. Dia dah bagi kita keuntungan dah banyak dah. Bonus dah best dah. Tapi kalau kita tak ada strategi marketing betul, macam mana kita nak upsell kita punya produk? Macam mana kita nak bagi customer beli produk dengan kita? Kan? Betul tak? Bukan tu je. Kalau kita tengok kat sini, dengan penjualan produk RM1,000, kita dalam katakan kita 25% daripada 1,000, kita dapat untung RM250 tau. Tapi kalau syarikat lain-lain, biasanya poin BV ni dibagi 2 tau. Ataupun mungkin lebih kurang daripada tu. So kalau bagi 2, biasa paling maksimum pun 0.5 tau. So 0.5 kali 25%, kita akan dapat sikit sangat. Itu 125. 125 ke kita nak 250? Mana satu kita nak? Kita nak untung banyak, betul tak? So kalau kat sini kita perhati, Sifu daripada Sifu kami iaitu Datuk Desmond Kong. Okay? Datuk Desmond Kong ni dah buat thesis tau berkaitan MLM. So dia dah check banyak-banyak syarikat MLM ni, syarikat mana yang paling bagi keuntungan kepada dia. Dia dah masuk dah, kata dah register satu-satu syarikat MLM, dekat 50 syarikat MLM tau. Dia dah kaji betul-betul syarikat mana boleh bagi, boleh menambah hati dia lah, orang kata dia tak jumpa lagi. Sampai selepas habis buat thesis, okay, selepas habis buat thesis, barulah dia jumpa Forever Living dan dia dah jatuh cinta dengan Forever Living. Sebab dia dah kaji, orang kata orang dah buat kajian, orang kata pakar matematik ni, orang pandai buat kira-kira duit ni, mesti dia akan tahu mana satu bagus, mana satu sistem yang bagi kebaikan kat kita, betul tak? So kalau macam kes ni, Ikin nak ajak anda semua pergi link ni, okay, check thesis tu, okay, belajar dan fahamkan konsep MLM tu sendiri. Okay, macam Ikin daripada UTM, Ikin tahu macam mana dapatkan dokumen ni. So anda yang sekalian nak tahu macam mana dapatkan dokumen ni, anda pun boleh datang ke dekat UTM sendiri sebab kita ada library kat situ. Okay, kita boleh ambil buku thesis tu, kita boleh study dan kita boleh faham yang konsep MLM yang Datuk Desmond dah buat dah. Okay. So, konsep ketiga adalah kita tak ada pairing-pairing, kita tak ada matching-matching. Okay, untuk pengetahuan korang, okay, pada orang Islam, okay, kita dinasihatkan untuk memilih bisnes yang halal. Okay, sebab skim piramid itu haram. Kita kena pastikan bisnes tu biarlah one linear. Maksudnya hanya konsep dia satu linear je. Jangan yang ada pairing-pairing macam-macam. Apa maksud pairing-pairing macam-macam ni? Contoh MLM ni, kita ada orang bawah kita dalam A, dan kita ada orang bawah kita orang B. Okay, lepas tu orang A ni dia dah buat sale 3,000, orang B buat 3,000, baru kita akan dapat bonus tau. Tapi kalau orang A buat 3,000, orang B tiba-tiba dia buat sales tu tinggi, sales dia dapat 5,000, dia tak dapat bonus pairing tau. Jadi kita tak nak jadi macam tu. Kita nak bonus sentiasa kita dapat. Macam kalau kita tak Forever Living ni kita, okay, kita dah register dalam kita, okay, kita dapat persen tau, 6%.
Lepas tu kita, orang bawah kita, register lagi orang bawah kita dapat lagi 3%. Lagi register lagi orang bawah, orang yang register lagi bawah lagi, kita dapat 2%. So, berdapat 11,000, lebih daripada 5 angka guys. So, bayangkanlah kita berapa banyak linear kita buat. So, unlimited tau. Kita boleh jadi kaya ni. Tak nak ke jadi kaya korang? Okay? Hanya satu line je, dah boleh untung jadi kaya. Cuba kalau kita rajin. Kalau kita rajin, berapa banyak line kita boleh buat. Kan? Betul tak?